Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Dato'. Perkongsian tentang fakta dan dunia hiburan di Malaysia. Dalam video episod ke-78 kali ini, jom Mr. senaraikan antara artis tempatan yang diupah menerima bayaran terlalu murah dan tak setimpal dengan pengalaman serta bakat yang mereka ada. Perkara ini membuatkan mereka terasa hati dan rasa seperti tak dihargai sepanjang dalam industri seni. Nak tahu siapa? Ayo, jom kita semak. Tahun ini genap 3 dekad pelawak dan pelakon popular asli senario aktif dalam gelanggang seni. Biarpun sudah lebih puluhan drama dan filem dibintangi, namun Azli tidak dapat menyembunyikan kekecewaan apabila membabitkan soal bayaran terhadap penggiat seni. Beliau pernah ditawarkan bayaran serendah RM500 untuk sebuah drama. Azli terkilan dengan penerbit yang seolah mengukur pengalaman artis dengan bayaran yang tidak setimpal. Beliau banyak juga mendengar rintihan daripada rakan artis, terutamanya yang veteran. Mereka meluahkan rasa sedih kerana dibayar dengan harga yang sangat murah. Azli turut membuat perbandingan dengan industri kreatif di luar negara, misalnya dibayar tinggi walaupun usia semakin meningkat. Beliau sedih bila membayangkan industri kita layan pelakon otai sebegitu. Baginya, jika tiada yang lama tiadalah juga yang baru. Kalau tengok di Hollywood, lagi lama pelakon tu, lagi mahal bayaran, tapi kat Malaysia pula terbalik, ujarnya. Dia bukan meminta syarikat produksi membayar dengan harga yang lumayan, sebaliknya sekadar memadai dengan pengalaman yang ada sudah cukup memberikan senyuman. Seniwati Datuk Rosnani Jamil meluahkan rasa kecewa terhadap sikap segelintir syarikat produksi yang memandang rendah soal bayaran kepada artis veteran. Rosnani atau lebih dikenali sebagai Mak Nani berkata, beliau yang sudah 6 dekad berkecimpung dalam dunia seni tidak akan sesekali menerima bayaran yang tidak setimpal. Ada sesetengah pihak yang tawarkan bayaran RM1,000 untuk satu babak. Bukan dia sahaja, malah ramai lagi artis veteran lain turut menerima nasib yang sama, malah lagi rendah daripada itu. Menurut Mak Nani lagi, apa yang disuarakan bukan mewakili diri sendiri, sebaliknya ramai pelakon veteran berdepan situasi sama sepertinya. Mereka susah, jadi mahu atau tidak kena terima sahaja bayaran itu. Tetapi kalau artis top boleh dapat bayaran puluhan ribu. Beliau sangat marah jika bercakap soal bayaran tentang filem. Beliau turut berharap agar produksi di Malaysia dapat buka mata dengan memberikan bayaran setimpal pada artis-artis lama dan bukan hanya sekadar mementingkan soal populariti sahaja. Pelakon berkarisma, Jalil Hamid kecewa dengan sikap segelintir penerbit yang memperlekakan bakat pelakon senior apabila menawarkan bayaran tidak masuk akal. Jalil mendedahkan, ada syarikat produksi yang tidak berhati perut menawarkan dirinya bayaran RM150 untuk sebuah episod, lantas membuatkan beliau rasa terhina. Kenapa bayaran pelakon berusia lebih murah daripada pelakon muda? Adakah kerana pelakon muda popular dan ada ramai pengikut media sosial? Apakah pelakon berusia ini wajib dihina, dikutuk dan diketepikan? Orang tua juga dikurniakan bakat oleh Allah sama seperti pelakon lain, katanya. Jalil mengaku insiden ditawarkan bayaran serendah RM150 oleh penerbit sebuah produksi drama meninggalkan kesan kepada dirinya. Beliau cuba untuk pergi ke set penggambaran pada hari pertama. Namun, tidak dapat meneruskan kerja kerana tindakan itu umpama penghinaan terhadapnya. Jalil kesal apabila pelakon berusia sering diperkotak-katikkan seolah-olah sudah menjadi amaran biasa dalam industri seni. Selain menerima bayaran murah, soal usia menjadi persoalan apabila muncul istilah hero tua jika mereka diberi peluang menjadi pelaju utama. Perkara ini sangat tidak adil. Setiap kali penerbit menawarkan bayaran rendah, mereka sering memberi kata dua sama ada kami terima atau mereka cari pelakon berusia lain. Malah, ada juga yang memandang remeh soal bayaran. Mereka anggap lebih baik kami terima sahaja tawaran biarpun bayaran sedikit daripada tiada kerja langsung, katanya.
Luluh hati pelakon veteran Wan Maimunah apabila hanya ditawarkan bayaran sebanyak RM200 untuk membintangi sebuah telefilm. Jumlah babak mesti banyak dan sudah tentu memenatkan. Beliau berkata, isu bayaran rendah kepada pelakon veteran sebenarnya sering diluahkan pelakon lain dan sudah lama, namun sehingga sekarang masih belum ada jalan penyelesaian yang dicapai. Beliau masih sayangkan karier lakonan ini kerana sudah sebati dengan diri. Tapi, bila fikirkan bayaran tidak setimpal dan amat rendah, lebih baiklah dia duduk di rumah dan berehat. Rezeki Allah itu luas dan ada di mana-mana. Mengulas dirinya dikatakan pelakon Grade E, Wan Maimunah berkata, itu orang yang melabelkannya. Hakikatnya, hanya dia dan pihak produksi yang tahu jumlah bayarannya. Wan Maimunah berkata, disebabkan diskriminasi bayaran dilalui itu, dia lebih sanggup menerima tawaran daripada syarikat produksi baru untuk berlakon filem pendek kerana bayaran ditawarkan jauh lebih baik berbanding bekerjasama dengan syarikat produksi lama. Kumpulan Khalif Vasquez meluahkan rasa kecewa apabila masih berdepan situasi ditawar bayaran rendah oleh penganjur acara, meskipun sudah sedekat bertapak dalam industri muzik tanah air. Kumpulan ini pernah mendedahkan ada pihak menawarkan bayaran serendah RM800 bagi satu persembahan iaitu jumlah yang disifatkan tidak setimpal dengan tenaga serta komitmen mereka. Kalau Khalif letak harga RM3,500 ke atas, biasanya memang akan kena tolak dengan penganjur. Dengan harga itu pun, bukan untuk seorang. Kami akan bahagi kepada 8 termasuk kru, kongsi mereka. Menurut kumpulan berkenaan, bayaran yang diterima perlu dihargai sesama ahli dan kru selain menampung pelbagai kos lain seperti perjalanan, logistik serta penyelenggaraan peralatan muzik. Kita bukan datang nyanyi 2 lagu saja. Bila penonton minta tambah, kami sambung ikut kesesuaian masa. Tapi bila tengok penganjur tawar RM800 untuk persembahan di Kedah, memang terasa juga, kata mereka. Tambah Khalif Vasquez, mereka bukan sekadar datang dengan rakaman muzik latar atau -1, sebaliknya membawa sendiri pelbagai instrumen dan melakukan persediaan penuh sebelum membuat persembahan. Biarpun berdepan pelbagai cabaran termasuk kekanan kewangan, Khalif Vasquez tetap memilih untuk terus berdiri dalam industri demi kecintaan terhadap muzik. Kami cukup-cukup makan, kadang-kadang pun sesak meminjam. Tapi syukur, rezeki masih ada dan kami masih di sini, kata mereka. Pelakon dan pengacara Didi Alias meluahkan rasa kecewanya apabila terdapat beberapa pihak produksi menindas pelakon-pelakon veteran dengan memberikan bayaran yang tidak setimpal. Beliau berkata lebih teruk lagi apabila dia sendiri pernah ditawarkan kira-kira hanya RM100 untuk menjayakan satu babak. Jelasnya, tawaran tersebut diibaratkan seperti merendah-rendahkan pelakon veteran yang mempunyai pengalaman. Kita orang lama, berpengalaman. Tidak berbaloi dengan tawaran yang diberi. Bayaran yang ditawarkan sama macam zaman dulu. Pihak produksi tidak sepatutnya meletakkan harga sebegini. Didi menjelaskan, dia terpaksa menolak tawaran yang dianggap tidak setimpal dengan pengorbanannya untuk menjayakan sesuatu watak. Kalau tidak berlakon, dia boleh mengacara dan ada perniagaan. Tapi beliau kasihan pada kawan-kawannya yang mengharapkan lakonan sahaja sebagai sumber pendapatan. Aktris itu turut menasihatkan para penerbit supaya tidak membeza-bezakan tahap bayaran pelakon lama dan baru yang kurang berpengalaman. Penyanyi Arif Bahran meluahkan rasa kesal apabila mendakwa ada individu yang menawarkan bayaran terlalu rendah untuk khidmat nyanyiannya. Menerusi hantaran yang dimuat naik di TikTok, Arif berkongsi kisah berurusan dengan individu yang tidak didedahkan identitinya. Individu terbabit membuat permintaan untuk memintanya menyanyikan 2 buah lagu dengan bayaran serendah RM1,400. Dalam pada itu, Arif turut mengaku yang dia meraih lebih banyak keuntungan dengan kerjayanya yang hanya duduk di pejabat. Beliau berkongsi di mana dia pernah meraih sebanyak RM25,000 untuk satu show ketika namanya sedang memuncak kira-kira 8 ke 9 tahun yang lepas. Beliau turut menasihati golongan muda supaya mula berniaga dari membuang masa mengejar dunia dramat ini.
Sebelum ini Arif pernah popular dengan lagunya seperti Juara Dusta, Kata Akhirmu dan Bicara Rasa. Pelakon Ida Moin meluahkan rasa kesal apabila ada produksi drama menawarkannya bayaran bawah RM500 untuk berlakon dalam drama episod. Dia bagaimanapun terpaksa menolak tawaran berkenaan kerana seolah-olah merendahkan martabatnya sebagai pelakon berpengalaman dan lebih rela tiada tawaran lakonan dari mengambil tawaran harga yang rendah serta nilai ditawarkan itu macam bayaran untuk pelakon tambahan. Beliau sudah berpuluh tahun berlakon dan harga yang diberikan pada produksi juga masih menggunakan harga yang lama sekitar tahun 2006, tetapi masih ada pihak yang ingin mengambil kesempatan merendahkan lagi harga tersebut. Harga bawah RM500 untuk satu episod itu memang sangat melampau dan beliau sedih sebenarnya apabila harga dirinya dibayar sama level dengan pelakon ekstra. Jika tidak berlakon, Ida akan mengambil tawaran untuk program TV atau menjadi pengacara bagi sesebuah event. Joey Daud yang sudah lebih 3 dekad mengabdikan diri dalam industri seni tanah air mengakui yang dia pernah berdepan situasi bayaran rendah itu, malah menyifatkan tawaran diterima seolah-olah menaikkan dirinya. Beliau pernah ditawarkan berlakon dengan bayaran tidak sepatutnya. Cara dia menolak dengan anggap ia bukan rezeki dan fikir lebih baik diberikan kepada orang lain. Kalau nak diikutkan, banyak kali juga dia terima dari dulu sampai sekarang. Boleh kata harga tidak masuk akal dan itu antara masalah yang pelakon perlu hadapi dalam industri ini. Sepatutnya, sebelum beri tawaran lakonan kepada sesiapa, sebaiknya buat kajian mengenai latar belakang mereka. Bukan hendak berlagak, tetapi kadang-kadang dia fikir penghargaan daripada orang itu tiada dan bayaran itu seperti memperlekakan artis berkenaan, katanya. Beliau bukanlah niatnya mahu menetapkan harga terlalu tinggi, namun apa dimahukan adalah kadar bayaran setimpal dengan kerja dan pengalaman dimiliki iaitu selama 35 tahun dalam industri. Jadi, kesimpulannya, berlakon atau menyanyi dekat Malaysia ni, lagi banyak pengalaman dan lagi lama dalam industri, maka makin rendah bayarannya. Penanjur dan penerbit ini lebih mementingkan soal populariti dan aura yang boleh dibawakan oleh seseorang artis itu berbanding pengalaman yang dijadikan ukuran. Semoga isu bayaran ini dapat diselesaikan dengan baik dan semua pihak berpuas hati untuk bekerja dengan tenang dan melahirkan karya dan hasil kerja yang berkualiti. Jadi itu sahaja video dari Mr. Letop kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan info dalam video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.